Baca skrip ke, hafal ke macam mana? Ataupun just random dan spontan saja? Kita lebih pada spontan lah, tapi jangan post kat mana-mana pula. Baik, Assalamualaikum dan salam insya-Allah. Alright, hari ni kita datang lagi ke Met Malaysia. So aku masih lagi dalam proses double bank untuk studio director. Antara tugasan selain daripada tugasan di studio N2 dekat Wisma Berita-Berita RTM, kita juga akan ada tugasan di Met Malaysia. So jom kita masuk kat dalam. Kalau video sebelum ni macam kalut sikit kita buat, so kita buat vlog sekali lagi. Jom. Dah sampai ke? Tapi kena naik tingkat berapa tak ingat dah. Tingkat 6. Tingkat 6. Okey. Dah sampai ke? Tengah on the way. Oh, tengah on the way. Okey. Tingkat 6. Alright. Tingkat 6 lepas tu tahu kan kat mana? Tingkat 6 lepas tu ambil belah kiri, betul tak? Sebelah kiri betul. Okey. Alright. Jumpa kat sana. Sekarang ni kita tengah tunggu Cikgu Bun untuk sampai. Sambil jom kita ambil konten kat dalam studio green screen tu. Let's go. Sekarang kita bersama dengan salah seorang penyampai Met Malaysia. Segan nak ke depan, okey. Tika nak tanya, kalau macam dekat situ yang cuaca disampaikan tu, baca skrip ke, hafal ke macam mana? Ataupun just random dan spontan saja? sebab datang live, kita lebih pada spontan lah. Tapi biasanya skrip tu dah dalam kepala dah. So kita macam dah ada template skrip kat dalam kepala. So apa yang kita baca dekat TV tu, apa yang berdasarkan maps ni lah yang datang live ni. Memang korang dah disediakan dengan pelbagai skill set mengenai peta apa semualah. Betul. So Lagi lagi banyak macam ni kan, data angin, lepas tu kita ada data amaran laut, data radar. So semua tu kita tengok dan sampaikan berdasarkan apa yang ada kat sini je lah. Okay, itu je. Okay, right. Sekian sesi mengacau. Bang. Okey, tak ada. Okay, standby live sekejap lagi dalam berita wilayah. Cikgu Bun dah sampai dah. Ni belakang ni ada satu switch. Cuba rasa. Ni? Tolak bawah. Oh, tu lah bawah. Betul kan? Oh. Okey. Buka balik. Buka balik. Dia just tekan, jangan Oh, long okay. press. Right. Okey. Ni pun kena on. Ni. Ni kena on. Ni practical. Takkan lah. Kita simpan sambil buat vlog sambil kita belajar. Okey, lepas tu Lepas tu ni pun kena on. Lepas tu ni on. Dua-dua switch lah. Okay. Boleh. Macam ni? Yang tu pun kena on. Ni? Yang tu masuk off kan? Oh, on. Okey lah. Oh, sini on, sini on. Okay. Right. Okey, lepas tu Cuba buka switch tu, screen ni. 4. 1, 2, 3, 4. Okay, right. Lepas tu Kena update dekat group. update dekat group. Update dekat group. Update dekat group. Sekejap, kita pergi dekat group. Okay, mari tengok leader siapa. Okay, buka group kita. Dua lah bang. Beda set pun boleh. Beda tulis pun boleh. Oh, ambil gambar. Ambil gambar. Atika. Atika. Atika Malaysia. Okay. Ambil gambar. Lepas tu Grup ni macam ni. Okay, dah. Ni. Hantar je. Tulis Mac. Lepas tu Studio. Itu apa? PKR Call studio. MCR dulu. MC
nombor dia yang Dia pun ada pun. Timur syaratan angin semasa menempatkan. Okay, alright. Buat masa ini, tiada serangka transit. Alright. Ush, datang dengan bun terus praktikal, Mat. Hari tu tengok je. sebelum lip sync ni, sebelum call studio untuk lip sync, kita kena call MCR. Yang MCR nampak kan yang nombor 4 tu. MCR, okay. So call nombor tu, Okay. kita kena minta check tone dengan color bar. Tone tu dia akan bagi bunyi yang tu dan tu. Okay. So kita kena bagi color bar yang ni. Dia akan tulis kat sini. Color bar. Empat. Tu color bar. Okay. Color bar. Kita call MCR, Okay. cakap dengan dia. Dari cuaca, kita nak check tone dengan color bar. Minta audio bagi tone. Call MCR. Tone dengan color bar. Okay. Alright. Bang, bagi tone bang. Boleh. Ni tone. Tu tone. Okay. Tone yang ni color bar. Color bar kita bagi, tone dia bagi. So kita call MCR, cakap dengan dia nak check tone dengan color bar. Tone So dengan dia akan check level lah. Oh. Macam kita check dekat studio kan, level. Okay. So yang dia ada sebut up sound tu. Yang lepas dia dah check tu, kita tekan balik yang nombor ni. Yang tu cam 1. Cam tu lah. Cam 1 lah. Cam 1. Tapi nombor dia nombor 2. Sebaris nombor 2. Okay. So nak punya color bar ni. Macam tu nampak. Nampak? Gitu. So. Okay, terima kasih. Yang ni Ini untuk apa? lah. Yang ni kalau turun dia akan hilang. Oh. Naik dia akan nampak. Turun hilang. Turun. Key on ni. Oh, okay. Takat ni tu je lah. Tapi ni pun kita guna juga. Guna juga. Yang ni kita kalau nak control green screen tu, kalau ada bocor ke apa ke, kita tekan ni. F2. Cuba tengok kat sini. Okay, out. Akan check ada yang bocor tak. Kadang-kadang muka bocor, baju dia bocor. So kalau ada nampak hijau-hijau tu, kita tekan F2. Dia akan hilang. Tengok ke dia dah. Macam ni kan, boleh je macam ni. Kena Cek kita. jadi Ultraman lah. So tekan lah. F2. Tu. Betul tu? Betul. Okey je muka dia. F2 ni tak function, baru guna benda ni. Baru guna benda Manual ni. lah. Tu manual. Pilih yang bawah tu? Untuk tarik itulah 16. Okey, tulis berita wilayah. Ni. Berita wilayah. Sorry guys, tulisan wuduh sikit. Berita wilayah. Lepas tu bawah Sini. MCR. Saya MCR N2 sebab kita tak buat MCR ni. N2. Q in. Q in macam ni. Lepas tu bawah Q out. Penyampai, Penerbit. Tulis nama kita lah. Macam ni BOON kan? BOON / Ashraf Ramai kan? Orang je production. Ni juga nama stage. Okey lah yang ni. Ni Masa nanti masuk, lepas tu habis tu apa. Baik, Assalamualaikum dan salam yang sangat ini. Kita mulakan laporan alright. pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syarikat angin semasa. Kena turun ke? Turun. Tapi abang gerak tu dah Q kan? Okey lah tu. Kena angkat macam ni. 5, 4, 3, 2, 1. Turun. Yang tak turun. Tapi nasib dia dah catch. Hari ni Bun bagi kejutan. Saya nak je bagi ni tapi takut dia timing lari lah. Boleh membawa Tak apa. terlebat beserta Next time kalau pekerja saya dan dengan saya juga dia kencang Okey. di kawasan yang terbabit. Bun merasai getaran skelaricture jiwa saya. Anda boleh layari laman kesawang kami di www.net.gov.my atau mengisi laman sosial kami seperti yang telah tertera di sebelum berpisah dekat beliau cuaca dan pandang bandar Kelantan dan juga bacaan indeks pencemaran udara itu untuk negara rakyat Malaysia berdamai rakyat besar ini. Kawan, kita dah. Oh.
Okey. Terima kasih kepada Cikgu Bun hari ni. Sama-sama. Jangan post kat mana-mana pula. Mestilah post. Post kat mana? Dekat YouTube. Dah share link Jangan. Thank you. Alright. Belajar. Nanti orang cam kereta saya. Ha? Nanti orang cam kereta saya. Tak apa. Tak ada nombor plate. Okay, thank you. Settle dekat Mac Malaysia.